am Magic Empire daripada Magic Empire Studio. Saya adalah editor, director untuk music video Patah Hati. Hai, saya Amir Abdon daripada Azrizm Record dan music producer untuk lagu Patah Hati. Hai, saya Pat Mashima. Saya selaku rapper, penyanyi, penulis lirik dalam lagu Patah Hati dan juga pelakon dalam music video tersebut. So this is the crew, man. Lion City Stringers punya crew. We got Amir Abdon here. Kita the director and also the producer for the music video. Hah? Saya nobody bang. Kita dekat apa Bukit Timah ni. Jalan sana lah, sini open. Rasa nak kena jalan sini. Oh. So today is the first location ni. Kita kat depan railway ni. Going to shoot some shots for a new song by Pat Mashima. So korang nak kena stay tune. Okay? Alright. Cabaran pertama adalah panas tengah hari. Kedua, orang ramai. Orang ramai. Seriously orang ramai kat that point of time. So kita kena tunggu, dan after that haus. Haus tu cabaran dia. Okay guys, what do you think of the new drink? Very nice. Macam mana? Very nice. It's refreshing. Okay. Sedap gila. Okay Amir, macam mana rasa dia? Very nice Magic? Nasir. Harap. Takkan goyang walau bagaikan melanda 1000 tahun ku tetap setia. Cabaran dia panas dan juga banyak orang lalu lalang, dan juga untuk mendapatkan idea untuk jalan cerita untuk muzik video ini. Belum dia dulu, aku nak pakai shade. Panas. Okay, boleh. Sekarang kau nak shoot aku boleh. Nak kena cakap ke? Tak payah. Tak tahu apa nak cakap, panas. Tak kalau siang sangat. Cuaca, pasal kita shoot outdoor, orang lalu lalang. Dan bila malam pula, is the lighting. Tapi it's still fun pasal kita banyak benda kita dapat buat dalam music video ni. Ini actually saya buat random aja. Kemudian saya rasa Pat sesuai untuk lagu ini. Lagu ini amat berbeza daripada lagu Pat. Pasal sebelum ni dia into hip hop. Untuk lagu ini lebih funk and also reggae a bit. Idea untuk tulis lagu ni pasal bila Amir serahkan lagu ni pada saya nak buat lagu tentang cinta. Tapi saya tak nak buat yang biasa-biasa. Saya nak buat cerita pada zaman 90-an dulu. Zaman-zaman remaja 90-an bercinta dan patah hati. Di situlah saya dapat idea untuk tulis lirik pasal cinta patah hati yang dilakonkan di dalam music video. Kita tengah shoot scene dekat sekolah. Mana cerita pasal kat sekolah tengah bercinta. Dan sebab mana macam sekolah tu. Kau. Kelakar-kelakar boleh. Okay. Cantik dah tu, moncong. Moncong. Moncong budak roti. Okay. One. Tengok. Belum. What I'm thinking of this music video First of all, korang kena tengok. Dia kelakar. Okay, dia lagi kelakar daripada music video yang pernah aku buat dulu. Okay, so korang kena tengok aku tak boleh split macam-macam kat sini. Ini one of the funniest, kelakar lah dia punya video. Dan saya rasa boleh pergi jauh lah, insyaAllah. Mak aku nadi. Kontol. Oi, Mak Taira, oi. Gua anak orang kaya, babe. Kita ada duit.
kita boleh pergi clubbing. Bila saya dengar lagu ni, the first thing that came to my mind, I want to cakap nak buat music video yang kelakar. So saya beritahu Magic about this idea dengan Ami jugalah, yang saya nak ada mak, seorang watak mak, seorang wanita yang gadis sekolah untuk jadi girlfriend saya. So dari situ kita pun susun jalan cerita dan dapatkan all the shots. Satu awak boleh dapat kita dekat area railway dan dapat scene dekat dalam sekolah. So ni macam dulu zaman-zaman 90-an, banyak music video kita akan dapat benda-benda macam ni. 3, 2, 1, action. Meeting. Ha? Dengan baju macam gini, perut terboseh-boseh gini lawa. Mak, style apa? Okey apa ni lawa? Aku boleh cakap. Belum. My expectation, saya harap ramai orang akan menyokong Pat Mashima untuk lagu Patah Hati, dan juga untuk semua yang mendengar akan terus support our local artist. Expectation. As for local, korang support music video ni dengan support Pat Mashima. Dan for rakan-rakan Malaysia aku, korang pun support music video ni and push mana tu label-label Malaysia nak dapatkan Pat Mashima kan. So keep on pushing lah, pasal music industry kita ni kecil. Okay, so widen up korang punya fikiran. Expectation saya, orang akan terhibur dan juga akan ketawa bersama bila mereka menonton music video Patah Hati. Nantikan Patah Hati by Pat Mashima bulan 5 Untuk ni. saksikan official music video Patah Hati, dan juga lagu Patah Hati will be available on all digital media platform this bulan 5. Okay, lepas raya ni kita keluarkan Patah Hati. Jangan lupa support lagu Patah Hati pada bulan Mei. Ayo boleh. Boleh nanti aku I will match everything up. Okay, boleh.